Pernah tak korang perasan harga pos kereta ke Sabah Sarawak ni sekejap murah, sekejap mahal. Ramai yang ingat yang Ventura ni main harga. Sebenarnya tak. Mes ni Ventura Explain. Pengetahuan korang juga, harga penghantaran kenderaan ke Sabah Sarawak ni bukan ditentukan oleh pihak Ventura. Harga ini ditentukan oleh pihak kapal sendiri. Kos nak jalankan pelayaran ni memang sangat besar. Sebab kita ada kos untuk kru kapal, kos maintenance, kos insurans dan macam-macam lagi. Jadi disebabkan itulah harga makin lama makin naik. Dan paling besar sekali, kos bahan api kapal. Kapal tak guna minyak macam kereta biasa. Mereka guna bahan api industri yang dipanggil bunker fuel. Harga bahan api ini ikut pasaran global. Kalau harga dunia naik, kos operasi kapal pun naik. Bila kos naik, kadar penghantaran pun akan ikut sama. Bukan sebab suka-suka kita naikkan harga. Selain itu, ada juga faktor kesesakan pelabuhan atau port congestion. Kalau pelabuhan sibuk, kapal kena tunggu giliran lama untuk berlabuh ataupun turunkan kenderaan. Setiap jam, kapal menunggu tetap melibatkan kos. Kru masih bekerja, enjin masih berjalan, masa tetap berjalan. Bila tempoh operasi lebih panjang, kos keseluruhan meningkat. Itu pun boleh beri kesan pada harga penghantaran. Kami faham semua pelanggan memang nak harga yang murah. Tapi realitinya harga ni ditentukan oleh pihak kapal sendiri. Dan kami adalah memastikan semua penghantaran berjalan dengan lancar. Jadi kalau korang nak hantar kereta ke Sabah Sarawak, Roger je Ventura!